Kalau kita tengok kes yang berlaku di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara yang telah pun melibatkan seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun, Yap Shing Suen, malangnya telah pun meninggal dunia, dan kita ucapkan takziah kepada keluarga mendiang dalam keadaan yang sangat-sangat ganas. Kalau tak silap disebut oleh ibu mendiang, ditikam sebanyak 200 kali. Maknanya satu tindakan yang kejam lah. Tetapi difahamkan bahawa ada satu nota yang telah pun ditemui, yang dipegang oleh suspek. Dan surat ini ditulis dalam bahasa Cina, tetapi ada beberapa ayat dalam bahasa Inggeris. Dan ia mengandungi kenyataan seperti "The world is fake, I have won." Dia juga merujuk kepada beberapa nama dan peristiwa keganasan sekolah yang berlaku di Amerika Syarikat, termasuk Columbine shooting. Dari sini kita dapati, dan sekali lagi tidak mahu speculate, tetapi nak cuba memahami apakah pengaruh yang telah pun mempengaruhi suspek ini. Sudah pasti bila dia merujuk kepada insiden-insiden yang berlaku di Amerika Syarikat, keganasan, dia antara motivasi ataupun pengaruh itu sudah pasti dia telah terdedah kepada violence. Kita tak boleh tolak bahawa bila dia tengok bukan hanya keganasan yang berlaku di peringkat sekolah, tetapi keganasan yang berlaku dalam bentuk perang, genocide. Itu menyebabkan ada satu pengaruh psikologi yang membuatkan mereka desensitize ataupun rasa bahawa normalize kepada dunia yang ganas ini. Sampai ke peringkat bahawa setengah daripada anak muda ini yang mungkin trigger benda lain yang trigger mereka rasa oleh kerana keganasan ini dah menjadi benda yang biasa. Saya pun tengok kiri kanan saya, media sosial saya, keganasan itu bukan hanya berlaku tetapi kadang-kala diraikan sebagai satu bentuk penyelesaian. Maka apa salahnya kalau saya pun buat benda yang sama?